macam mana kita nak guna Lalamove? Pertama sekali, pilih masa untuk pick up sama ada sekarang ataupun nanti. Seterusnya, masukkan pick up dan drop off location. Untuk bahagian alamat, pastikan kita masukkan alamat yang betul dan nombor telefon yang aktif. Seterusnya, pilih kenderaan yang kita nak. Pastikan kita pilih kenderaan yang sesuai dengan barang yang kita nak hantar. Dekat sini, ada 3 jenis delivery iaitu priority, regular dan pooling. Sekiranya urgent, kita boleh pilih priority. Sekarang, kita perlu isi maklumat berkaitan barang. Contohnya, pilih jenis barang, berapa bilangan barang yang kita nak hantar dan masukkan anggaran harga barang. Kita juga boleh tulis nota untuk driver. Seterusnya, pilih kaedah pembayaran sama ada nak bayar menggunakan wallet ataupun cash. Akhir sekali, tekan butang review order dan tunggu order selesai. Selepas selesai, kita akan terima bukti driver pick up dan drop off barang.